Kementerian Digital memperkasakan rakyat melalui teknologi. Berikut merupakan 10 inisiatif berimpak tinggi untuk rakyat oleh rakyat. Lebih 21,000 PMKS melonjak maju dengan teknologi lebih cekap, lebih berdaya saing. .4 juta rakyat telah mendaftar di portal Rakyat Digital. Ilmu masa depan di hujung jari. Prime latih komuniti jana pendapatan digital dari desa ke global. Generasi muda didedah awal, kreatif, celik digital. Akses rawatan kesihatan kini lebih efektif walau jauh di pendalaman. Ilmu anti-scam terus ke akar umbi. Rakyat kini celik risiko cyber. .124 PKS diberi latihan melalui PGPKS untuk melindungi mereka daripada ancaman cyber. Malaysia destinasi pilihan nomad digital. Ekonomi setempat turut naik. Aplikasi MyGov mudahkan urusan cepat, telus dan digital. Portal RAI sedia bantu bukan warga negara, inklusif dan efisien. 10 inisiatif, satu tujuan. Bersama kita memperkasakan Malaysia secara digital. Kita boleh membawa negara kita ke depan menuju ke arah digital dan jadi juara di dalam bidang-bidang digital baru, khususnya perniagaan, digital ekonomi dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama kita meyakinkan bahawa sistem kita selamat dan kerajaan kita memberi penumpuan khususnya kepada keselamatan cyber. Menerajui pendigitalan negara.